Yang ni daripada Golok daripada Thai. Hari ni aku bawa korang makan jauh sikit dekat Rara Taipan Terengganu. Ada yang order platter, ada yang order satu-satu. Yang ni daripada Golok Yang lain ni semua yang akak ni buat sendiri lah. Dalam dia pisang, luar dia pulut. Macam kau makan lepak pisang, tapi yang ni versi pulut tu. Kalau korang pernah makan ucup, dekat sini pun ada tau. Bismillah. Inti dia kacang hijau. Dia buat makan jeli tapi dalam tu ada kacang hijau. Okay, yang ni sotong sumbat. Sotong dah fresh tau. Lepas tu dalam dia disumbat dengan telur. Ayam paprika. Daging susu. Ayam seaweed. Kecap pad thai. Atas ni penuh bahan. Ada ayam sekali ni. Bismillah. Kerabu spoon kaca sekali dengan kaki ayam. Kaki ayam tu dah siap keluarkan tulang. Kerabu Maggi. Ada udang galah. Penuh bahan dia. Okay, dia rasa betul dah. Tak setai Dia ibaratkan makan lontong. Okay, yang ni buah sentul. Tapi orang kat sini panggil kerabu sentul. Cara makan dia, korang kena gaul tau. Kita gaul dulu, bagi dia hancur sikit. Makan sekali dengan bawang, dengan cili. Macam kau makan rojak, tapi ni lagi sedap. Ni pulut ayam Thai. Ayam dia besar juga Ayam sikit, pulut sikit, cecah. Kombinasi yang sempurna. Nasi komok. Tengok ayam dia, ada bunga lagi. Ni ayam nasi. Nasi gerai. Ayam bakar dia pun sedap. Boleh cabar ni dengan buah air longan. Semua makanan Thailand, jajan-jajan Thailand semua dekat sini. Dekat 7E tu, semua dekat sini. Kalau korang nak datang, wish je Rara Taipan. Waktu operasi dia daripada 11.30 sampai pukul 7. Aisyah cuti dia datang pula.